Assalamualaikum guys, bertemu lagi kita dalam video kali ini. Yang masih baru di channel ni, jangan lupa tekan butang subscribe, tekan butang notifikasi supaya anda tak terlepas video-video yang terbaru daripada channel ni. So pada video kali ini nak share dengan korang satu jenama smartwatch iaitu Cospac. Yang mana di tepi saya ni ada dua buah jam smartwatch rugged daripada Cospac iaitu M4C dengan T4C. So hari ni kita nak tengok apa yang ada dalam kotak ni dan apa fungsi-fungsi yang ditawarkan oleh Cospac. Jom. Ok guys, hari ni kita nak tengok dua jam rugged dari Cospac, Tank M4C dan Tank T4C. Sama-sama tahan lasak dan agak cantik juga kejadiannya. Mungkin korang boleh pertimbangkan untuk beli jam ni. So jom kita tengok apa yang ada dalam kotak dia. Kalau kita lihat kat sini, design dia agak menarik, nampak cantik dan tahan lasak. Memang nampaklah rugged dia tu. Ada kotak aksesoris dalam ni, manual dan cable charger. Tali dia warna hitam diperbuat daripada silikon. Kalau korang tak minat, korang boleh tukar kepada design yang lain. Ada jual kat website dia. Dua-dua ada standard military grade durability, tahan hentakan, habuk dan juga air. Dengan rating 5 ATM IP69K. So kalau jatuh masa hiking atau kena hujan tak ada masalah. Nak bawa mandi sungai, mandi laut pun boleh. Untuk M4C, reka bentuk segi 4, lebih military style, nampak macam jam outdoor klasik. Manakala T4C reka bentuk bulat, sporty rugged, lebih menyerupai jam tangan tradisional. Sesuai untuk aktiviti outdoor, hiking, camping, kerja lapangan atau nak pakai untuk harian. So untuk permulaan, kita kena scan dulu dan connect ke app dia macam smartwatch yang lain. Dari situ kita boleh explore banyak lagi fungsi yang ada dalam kedua jam ni. Selain daripada tu, walaupun rugged, dia tetap ada fungsi smartwatch biasa. Jadi bukan sekadar jam lasak, tapi lengkap untuk gaya hidup moden. Dan ada multi-sport mode, larian, berbasikal, gym, hiking. Jadi dari segi fitness tracking memang sama. Untuk watch face, korang boleh tukar yang korang suka. Ada pelbagai pilihan. Dari segi fungsi kesihatan, dua-dua mempunyai heart rate monitor, SpO2 sensor, sleep tracking, step counter dan sebagainya. Kalau anda biasa guna smartwatch untuk monitor aktiviti harian, dua-dua boleh buat kerja. Untuk brightness, dua-dua cukup terang untuk outdoor, interface pun smooth, tak ada lag ketara. Kedua-duanya menggunakan Corning Gorilla Glass. Kedua-duanya ada screen brightness yang baik untuk outdoor. Kedua jam ini ada 4 butang kiri dan kanan. 2 di kiri, up and down, manakala 2 di kanan, select and back. Untuk button back, korang boleh customize buat shortcut. So yang ni saya set untuk heart rate. Kedua jam ni, bateri dia memang power. Bateri capacity 500 mAh. Cospac claim boleh tahan sampai 15 hari. Jadi kalau travel atau camping, tak perlu risau nak charge lalu. Tank M4C boleh tahan sekitar 10 ke 15 hari dengan penggunaan biasa. Tank T4C pun hampir sama, cuma kalau guna GPS atau sensor banyak, mungkin cepat sikit habis. Kedua-duanya menggunakan chipset yang efisien untuk smartwatch rugged, jadi tak perlu risau kena charge tiap-tiap hari. Untuk charge bateri, keduanya menggunakan magnetic charging. Dan antara fungsi yang menarik kedua jam ni ialah ada lampu suluh built-in. Kalau tengah hiking malam atau kerja dalam gelap, tak perlu keluarkan phone. Jam ni boleh terus bagi cahaya. Boleh laras pula tu, level kecerahan sebanyak 5 level. Boleh digunakan ketika kecemasan dan saya rasa yang ni sangat berguna. Dari sudut harga pula, masih dikira murah lah dengan apa yang ditawarkan kedua jam ni. Sekitar 600 lebih, 500 lebih macam tu lah. Overall saya puas hati dengan kualiti binaan dia. Sama ada dia tahan lama atau tak, itu saya tak pasti. Dalam kesemua ciri-ciri dia, ada satu yang saya kurang berkenan, iaitu strap atau band dia. Bagi saya dia terlalu kesat, jadi bila kita nak pakai tu dia jadi susah, jadi lambat. Nak buka pun sama. Itu saja, yang lain bagi saya dah cukup curi.
Okey guys, secara keseluruhan jam ni mempunyai features yang sangat banyak, tahan lasak dan desain yang menarik, sesuai untuk aktiviti harian dan aktiviti-aktiviti outdoor kita. So korang pilih yang mana satu, yang bulat ataupun yang segi empat. So jangan lupa drop komen dekat bawah jika anda rasa video ni bermanfaat. Seperti biasa, fikir yang baik, cakap yang baik, buat yang baik, insya-Allah semuanya baik-baik. Kita jumpa lagi next video. Assalamualaikum.